Selalu orang sebut bulan Ramadan ni mulia. Duk dengar selalu sepanjang tahun. Di manakah mulianya Ramadan itu berbanding bulan-bulan lain? Banyaklah hak ni noh. Kelebihan Ramadan ni Allah sebut dalam Quran, iaitu yang pertama surah Baqarah yang kita baca tak sah ayat 183, iaitu Allah wajibkan dalam Ramadan puasa. Maka mulialah Ramadan kerana puasanya. Muharram tak ada puasa sebulan, Syawal tak ada puasa sebulan, Zulqa'dah tak ada puasa sebulan. Yang ada puasa sebulan daripada 1400 lebih tahun lalu sampai hari ini Ramadan saja. Maka dia jadi mulia Ramadan. Dan yang keduanya Quran. Ramadan juga adalah bulan diturunkan Quran. Allah turunkan Quran daripada Lauh Mahfuz sebiji ke langit dunia, 30 juzuk sebiji tuan-tuan. Tuhan buat turun. Bila? Bulan Ramadan. Bulan ni lah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah buat turun Quran dalam bulan Ramadan. Sebab tu Ramadan dengan Quran ni jadi sinonim sangat. Orang yang pegang Quran lebih, dia boleh pegang Quran lebih dalam Ramadan. Dia berasa kelainan pegang Quran dalam Ramadan. Hidup Quran. Kemudian ketika Ramadan juga pintu syurga dibuka. Sabda Nabi SAW ke surah 4, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Bila datang Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga. Kita semua orang mendapat rahmat Allah. Tiba-tiba ada orang dia keluar daripada Ramadan membawa dosa yang sama banyak. Hak ni yang paling rugi. Ada banyak hadis pula sebut, man adraka Ramadan, siapa yang Allah bagi ruang dan peluang untuk dia duduk dalam Ramadan,